nampak bahaya. Driver padu kan. Mon. Memang guru tu mari aku dah bang acak memang benda tu. Oh. Pada serai budak untuk aku ah. Okey guys, selamat kembali. Sekarang kita dekat Simat Padang Serai ataupun Simat Taman Serai Wangi. So hari ni ada event coy. Event ni dia My Food Festival sekali dengan Choi dan juga kita Northern Drift. Kita collab sekali. So kita bawa lah kereta-kereta kita yang ada kat sini untuk geng-geng Northern Drift. Semua total tu ada, tengok lah, daripada sini sampai ke hujung sana tu semua kereta drift punya kemah. Memang banyak. Kancil pun ada. So hari ni tujuan kita main sini, kita nak test kita punya 180SX ni yang baru siap ni. So tadi kita dah run satu run lah. Semalam actually kita ni 2 hari lepas dah sampai dah. Tapi aku tak ada kat sini. Aku ada luar kawasan, ada kerja. So kita sampai dulu. Semalam juga dah test. Semua alhamdulillah okey lah. Cuma ada sikit-sikit minor problem. Pipe minyak tercabut. So kita dah settle benda tu. Hari ni hari last day. So kita nak main kereta ni. Petang-petang sikit lewat sikit. Sikit kita akan main. Pun tayar pun tak banyak dah, 4 biji ya tayar baru. Ada 4 biji lagi tak bawa. Sebab duk mikir hari last ni cukup ke 4 biji. So sekejap lagi kita tunggu redup sikit, main sikit, kita jalan. Okay. Kalau lorong mana tu dia 2 ke 1? Ya, dua bawang tu. Dia dah boleh pakai pak dulu tu. Dah. Maksudnya tunjuk bawang tu tegak sana. Sini. Tegak mai sini. Hang dengar abang betul. Kalau kita minyak, tekan minyak. Handbrake, handbrake. Tapi dia pun bisa nampak sampai. Apa ambil minyak kan? Aku tu minyak. Jangan jatuh. Okey, jalan. Tak ada. Dia pakai soket apa? 7. Pedal pun semalam dapat tukar malam. Tukar harga dah. Soket tayar. Benda paling penting. Nanti kena beli siap tu. Tengok nampak putih suci. Rim macam ni. Cuma hari ni sekejap lagi kita nak test. Yang ni 17, belakang 15. Aku rasa kita akan stick dengan 15 kot. Cukup dengan 15 kot. Itu pun dah sedap lah. Cuma ada traction, tak tahulah lagi, baru nak try tayar baru. Tak pernah try lagi. Tadi pun run pakai tayar yang double. Agak licin lah. Power besar mahal, tapi kita tak pakai tayar baru je lah. Kita dapat tengok macam mana. Baru. Kita try. Try.
Hari Jumaat itu dah try lah. Habis dengan tayar nak bawa balik pun habis balon. Lepas tu dia beli pula. Ni bawa tayar baru. Mantap. Hari ni nak tayar lagi. Bawa uji bawa. Hari ni bawa 2. Hari tu hari Jumaat dah habis 4 biji, 6 biji. Tu hari Jumaat abang Vivi tak mai. Tak main tak dekil. Tu lah. Tak nak. Mana? Tak bawa rekod bawa. Dah tak mana? 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 Bawah ni. Dan okay, hari tu kita dah test beberapa run. So Alhamdulillah enjin semua berjalan lancar. Cuma ada beberapa part je lah. Contoh macam power steering dia, motor duduk 50-50 dah. Untuk bagi hint lah. Tapi tak apa lah, yang tu kita dah tahu. Lepas ni kita boleh kutip motor power steering dan yang lain-lain benda lah. So okay lah kita ni. Cuma boost dia main lambat sikit. Tak kena biasa kan dengan dia punya boost respon tu. Lambat sikit. Dia main hujung. So kita dah faham lah kita. Okey lah, saya nak try tandem lah. Try tandem lah kita ni. Tadi kita tandem, kita duduk depan. Ni kita nak try duduk belakang lah. Macam mana. Okay, so sekarang kita tengah susun kereta. Tu ambil gambar sebab hari pun dah mula gelap. Oh, syok dia orientation ni dah siap. Depan elok, belakang rompok. Asia bala keluar saya. Nak seorang setengah. Seorang setengah ha. Keluar semua ke sendiri-sendiri? Kalau keluar semua. Tak boleh selera ni. Satu. Dia jadi macam five dia keluar pada gudang. Betul. Sebelum ni semua orang pernah cakap kata utara sini. Hidup kita.
Okey.